Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lama lagi kita akan menyambut Hari Raya Aidilfitri 1446 Hijrah. Aidilfitri datang sebagai rahmat, kemenangan, jihad terbesar melawan hawa nafsu, menjalani segala macam ibadah tanda taat, sabar dan takwa. Aidilfitri bukan semata-mata tentang keseronokan atau kegembiraan, bunga api atau mercun, ketupat, lemang, rendang, kek lapis atau berusak. Tetapi Aidilfitri hakikatnya adalah tentang kemenangan terbesar, yaitu kembali kepada insan, kepada fitrah. Insafilah nasib saudara-saudara kita Nun di Palestin. Mereka menyambut lebaran serba asas, daif lagi sederhana. Kerana itu, ayolah kita semailah benih-benih hormat, benih-benih ihsan dan toleransi. Bajailah dengan perpaduan dan kesatuan, agar kita kekal dapat berteduh di bawah pohon harapan Malaysia Madani. Kepada yang memandu, berhati-hati semasa pergi, berziarah atau pulang dari kampung. Usahlah membazir ketika berbelanja. Belilah sekadar perlu, makanlah sekadar ada. Berbaju ceria di pagi raya, sampin dan songkok usah dilupa. Berjimat cermat di hari raya, supaya makanan sentiasa ada. Akhir kata, saya wakili seluruh warga KPKM ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri minal aidil wal faizin, maaf zahir dan batin kepada seluruh umat Islam di Malaysia. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan seluruh warga Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin.